So hari ni kita nak pergi breakfast dekat Bangi. Nama tempat dia Damangan. Kena beratur. Dia cute tempat dia lawa. Assalamualaikum. Hari ni kita last minute ride, bangun tidur terus. Jom kita pergi ride. Sebab pagi ni cuaca banyak cantik. Dia panas lah. Sebab sebelum ni pagi-pagi hujan. Setiap kali pergi kerja memang basah lah. Aku pun bawa dapat baju hujan yang baru bawa. Sebenarnya aku nak test juga baju hujan kalau hari ni hujan. Tak payahlah hujan, penat gak asyik basah kan. Lepas makan dekat sini kita akan pergi tunggu je lah kita nak pergi mana. Takut lempeng. Bulan ni aku ada kan? Pesan ada. Lambat lah. Kami kat dapat. Tak emang masih. Lemak manis. Kita tuangan. Tawar lah. Tak adalah, dia dah manis. Dia depan betul muka kan? Manis. Pendek kata manis. Saya suka yang macam kelat-kelat pahit sikit. Betul. This one is too sweet for me. Ada rasa Thai milk tea. Macam Thai punya tea lah. Makanan dah sampai. Kita ada lontong basah, kita ada lontong kering, kita ada lempeng kering. Lempeng pisang. Lempeng kering. How's the lontong? Good Enggak. Lempeng pisang dia terbaik. Letak kelapa, pisang sebab pisang dia penuh. Sedap. Okay, jom kita bergerak. Bergerak ke mana? Tengok nanti. Sebab kita nak take 5 sebab dah ke Matu. Aduh. Saya rasa Cameron tu lambat lagi lah. Kalau Cameron tu better kita naik kereta je lah. Adventure betul naik kereta. Okay, kita orang actually on the way ke PD, ke Zeus PD Waterfront tu. So hari ni ride selalu kita akan naik highway, tapi mungkin kemungkinan balik kita akan lalu highway. Pergi kita orang lalu Sepang ikut jalan lama. So kita nak experience jalan lama macam mana, tapi agak teruk
teruk juga jalan dari Badai Estate ke Sepang tu. Lori banyak, tapi masuk je sepadan Negeri Sembilan, Lukut jalan okey, cantik, cun gila, tak ada jam semua. So sekarang ni kita take 5 dulu. Kita pergi toilet kat Shell sini. And then aku rasa dalam 33 minit lagi 12 kilo kita nak akan sampai. Dekat Zeus PD Waterfront. Oh, panas berapa peluh aku. Tapi kat sana nampak mendung. Kita ada 2 kek hari ni. Satu kek coklat, satu kek coklat kunafa. Aku ni coklat. What's the taste? Sedap. Which one is sedap? The Chocolate. chocolate one or the kunafa? Kunafa pun tak potong. Rasalah. Sama tak? Tak. Coklat dia tu. Tadi kita jumpa satu uncle tu tau. So uncle tu berborak pasal motor. Cerita lah dia pergi Chiang Mai, Himalaya punya group semua. So ada mamat seorang dia macam poyo-poyo lah, macam ush, ada orang tegur aku lah, dia orang tanya pasal motor aku lah. Tak tahu apa mamat tu. Pusingkan kamera. Pusingkan. Cepatlah weh. Inilah mamat tu. Tak ada. Uncle tu dengan sokok dia datang tiba-tiba kat aku. Sebab dia pun ada motor klasik Royal Enfield 400. Dia macam wow, dia berkenan gila dengan Triumph. Itulah motor dia. Bila kita ada motor, sometimes minat seseorang dengan kita sama, dapat kenal satu sama lain. Even though macam random people je, dia datang, bro, cantik motor, nice bike lah bro, kan. Kita dapat kawan lah, berkenalan. Itulah kehidupan culture untuk budak-budak motor lah. Kita tengok colour pencil lah untuk back to school. Okay, back to school. So sekarang ni kita ada dekat The Store, dekat mall Waterfront ni. Aku tak ingat apa nama mall ni. Regina Mall. So kill the time. Lepas tu nak dapatkan aircon sikit, cuma tadi panas. Kita nak kill the time, dapatkan aircon. Lepas ni kita akan bergerak balik. Makan dulu. Makan mana? Tak tahu lagi, kena cari. Oh, nampak. Inilah motor saya yang dikata-katakan. Jom. Walaupun komuniti Triumph ni kebanyakan orang-orang yang dah matang dan tua. Tak ada lah tua, muda. Boring. Next. Jom, bye.
Darjah 1 sampai darjah 5 sebelum aku berpindah ke KL. So aku duduk Seremban tu. Inilah sekolah aku, sekolah Kebahasa Arahan. So di sini kita dapat tahulah bahawasanya Amirah Fifi bersekolah dulu. Betul? Nampak macam kat sekolah kan? Nak tunjuk apa kat sekolah ni? Nak tunjuk foto? Ha? Still lah sekolah. Lepas tu kita sekolah kat KL lah. Jadi dah KL. Kita berada di Bandar Seremban. Kita melawat tadi sekolah lama aku. Sekarang dekat Petron untuk ke toilet sekejap. Kita take 5 untuk toilet. And then aku tengah mencari kedai makan. Lapar. Sebab sekarang ni dah pukul 4. Aku tak tahu lah makanan tengah hari apa pukul 4 yang buka. Ni dia buat kerja. Kita singgah makan kat restoran Selera Negori. Let's go. Sedap limau. Sedap. My humble lunch. Jom kita makan. Dah banyak agak nasi kita ambil. Aduh, ngaruh pinggan besar. Ya Allah, apa yang nak terima sekarang. Oh, licin oh, licin. Bersih lah. Tak ada tunjuk. Ada? Kita jalan kat breakfast kat Bangi. Ha? Kopi dekat BD. Aha. Lunch kat Seremban. Hebat tak? Kita tak perlu ada perancangan. Kita jalan je. Ada je tempat ni. Kemara Sufi. Kita orang nak berkemas untuk pulang ke tanah air. Kita jumpa next video. Cameron nak datang. Serius lah Cameron. Ipoh dulu. Ipoh. Oh, Ipoh okay kan? Kita jumpa next video. Mungkin tak tahu pergi mana. And ciao. Assalamualaikum. Mantap. Bye.